Bayangkan, Anda berdiri di bawah langit malam yang gelap, tiba-tiba langit berubah menjadi kanvas yang dipenuhi jalur cahaya hijau, merah, dan ungu yang menari-nari dengan anggun. Fenomena ini dikenali sebagai aurora, satu keajaiban semula jadi yang hanya dapat disaksikan di kawasan kutub bumi. Bagaimana cahaya menakjubkan ini tercipta? Segalanya bermula dari matahari yang sentiasa memancarkan zarah-zarah bercas dikenali sebagai angin surya. Apabila zarah-zarah ini sampai ke bumi, medan magnet bumi akan membelokkan mereka ke arah kutub utara dan selatan. Disinilah keajaiban berlaku. Zarah-zarah surya ini bertembung dengan molekul gas dalam atmosfera, terutamanya oksigen dan nitrogen. Perlanggaran ini membebaskan tenaga dalam bentuk cahaya yang kita lihat sebagai aurora. Warna-warna berbeza bergantung kepada jenis gas dan ketinggian perlanggaran. Oksigen menghasilkan cahaya hijau dan merah, manakala nitrogen dengan biru dan ungu. Fenomena ini bukan saja memukau mata, malah membuktikan betapa hebatnya interaksi antara bumi dan matahari yang sentiasa mempengaruhi alam sekitar kita. Aurora mengingatkan kita tentang keindahan dan kekuatan alam semesta yang sentiasa bergerak dan berubah.